Geng, Z15 GT Pretest. Nampak saya video tu video kita buat pagi. Geng, Z15 GT ya, original. Dia cut dekat 11,000 lah. Okey, sekali lagi. Okey, original cut dekat 11,000. Okey geng, saya dah siap remake. So ni kita nak start tengok. Okey, start pun senang, sama ya. Okey, timing semua cun, kita tengok. Okey. So saya extend cut off sampai 12,000. So lah ni kita bagi owner pergi test tengok macam mana. Cun tak cun. Geng, Z15 GT balik test. Macam mana padu? Ngam, beza ah. Dia ingat banyak ah. Alright, so nanti dia balik dia pergi try top speed. Sebelum ni original berapa top speed dapat? 134. Okey, kita tengok insya-Allah. Harap-harap result keluar macam Vogue lah. Vogue pun tak tahu, tapi lepas remake depa dapat 14 lebih ke 15. Tengoklah macam mana.